Kenapa diet rasa susah? Cuba cek 3 perkara ni. Kod-kod lah. Ini ada dalam journey diet korang yang membuatkan korang rasa susahnya diet ni. Yang pertama, korang ada attitude extreme. Mentality extreme towards diet korang. Apa contoh-contoh mentality extreme? Iaitu, sekali korang terbabas, sekali korang cheat meal, korang terus give up. Kata dah tak jadi. Satu. Contoh yang kedua, extreme punya mentality adalah korang tengok timbang turun 200 gram selepas 2 hari, korang terus give up. Kan? Sebab korang nampak progress tu sikit. Walaupun dalam jangka masa yang pendek begitu, terus give up. Kan? So benda-benda begitu, extreme mindset mentality macam tu buatkan korang rasa macam aduh payahnya, penatnya, seksanya berdiet ni. Okay, cuba check balik. Buang extreme punya mindset. Santai-santai pun tak apa, sebab kita nak diet untuk long term. Kita nak kalau boleh diet sihat selama-lamanya. Yang kedua, korang diet, korang under eat. Korang tak cukup makan, korang berlapar, korang starving. Kan? Itu yang buatkan diet ni rasa ya Allah susahnya, seksanya berdiet. Kan? Actually diet yang betul, korang kena buat calorie deficit yang sihat. Kan? Tak perlu sampai berlapar, sampai starving your body. And then at the end of the day, result sikit juga. Sebab korang letakkan diri korang dalam keadaan survival mode. Badan masuk dalam survival mode, dah metabolisme drop. Whatever that you do, dia dah jadi payah. Okay, so jadi jangan under eat. You have to eat correctly, eat timely, ikut masa supaya nutrients you all dapat, apa yang your badan perlukan, calorie deficit berlaku dan metabolisme korang pun cantik. Dan yang ketiga, rasa susah sangat berdiet ni bila dibuat sorang-sorang. Tak ada sokongan, tak ada sistem sokongan. Kan? Diet pun sorok-sorok, nyorok-nyorok kan. Jadi korang rasa macam benda tu satu struggle yang luar biasa sangat. Kan? So bila korang cari community, support system, korang akan tengok, oh apa yang aku lalui ni adalah perkara yang normal. So korang kena cari community yang tengah lalui apa yang korang lalui sekarang. Jangan malu, jangan diet sorang-sorang, sorok-sorok. Kan? At the end of the day, you yang akan struggle. So cari community yang supportive, yang nak sama-sama dapatkan hasil macam yang korang nak dapat. Okay, so cuba check balik 3 perkara tu. Kan, usually ni lah 3 perkara yang buatkan kita rasa seksanya berdiet. Okay, so harap video ni membantu. Jumpa anda di video seterusnya. Kalau nak join community diet sihat Fit Habits, klik link di profile, isi beg biru di bawah. Assalamualaikum, bye.